Kami mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan puan-puan ke rumah kami pada majlis petang ini. Okey, sebelum kita mulakan majlis ini, mari kita mulai majlis ini dengan ilmu kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dengan niat kita yang tulus ikhlas ini semata-mata mengharapkan keridhaan majlis ini bakal dilimpah barakah, hidayah, keampunan dan rahmat juga insya-Allah. Ya, tanpa melengahkan masa lagi, saya mohon izin majlis ini untuk mengumpul maksud perjumpaan kita sebenar. Bagi berhormat di Tanjung Rokan, sebelum pulang mengalihkan kehadiran tuan-puan kami alukan kecil tapak tangan, nyiruh kami tadahkan. Perahu kolika hilir Tanjung, salam bermuat tali temali, salam tersusun sirih junjung, apa hajatnya datang kemari. Okay, jadi kemarin saya persilakan pihak lelaki untuk mengkabarkan hajat untuk datang ke rumah kami. Silakan. Dah cuba tak? Cuba suara. Dia tak pintu ya? Tak pintu. Apa yang kita dia? Assalamualaikum semua. Saya abang pada pihak yang lelaki ya, Abang Aidul. Sejak kami datang untuk minang bunga yang dipetik dia lah. Background. Nak main kisah tu? Dia ni apa? Anak lagi. Nak jelas ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada rombongan pihak lelaki dan kami datang dengan hajat kami agak besar. Kemudian kami ingin memimpin bunga yang ada di sini, yang mana kami tahu dia akan dimiliki oleh saudara kami. Jadi kami juga nak berkenalan dengan bunga tersebut. Sama ada hajat kami ni dan kami datang di sini, bunga tu betul tak yang kami nak sikit, takut orang lain pula. Jadi hajat seterusnya adalah untuk memiliki, dan di sini kami membawa sedikit makanan sebagai cendera hati bagi pihak lelaki kepada perempuan. Dan terima kasih dari kami juga atas penerimaan kedatangan kami, walaupun kami datang dengan rombongan yang tidak begitu besar. Terima kasih atas sambutan yang kita beri. Ini yang gimbal ya? Mana yang ni yang remote
Yang utamanya kan Macam orang buat video yang mempunyai badan. nanti diikut kau. Gimbal lah. Tapi ni mana? Tak on. Kalau ada, kalau on nanti kau orang di sana diikut. Oh, walaupun di kat belakang. Ah, Eh. diikut orang depan. Nampak ada sembunyi dengan Okey, cincin. so tiba-tiba lagu Lepas tu untuk meneruskan mood dengan lagu kau rasa tak? acara kita petang ni, kami ada bawa 2 bentuk cincin. Sebentuk tu untuk apa bu? Tunangan merisik, satu Kenapa tak cincin boleh masuk untuk lima? merisik. Tak ada. Dan sebentuk lagi iPhone ni terus problem kami sikit. akan Kamera. mengikat tali pertunangan antara So 5 dia kejap hilang. InsyaAllah. Adakah diterima dengan kedatangan kami dengan 2 bentuk cincin tersebut? Alhamdulillah. Okay, acara diteruskan oleh pihak perempuan. Sangkut-sangkut lah Ya, Ketat. Mau setting lagi lah. ya, Alhamdulillah. Yang diharapkan ni daripada perempuan namanya Nawazila jadi saja. Okay. Jadi sebelum tu kita pun dah memahami hasil hajat dan tujuan daripada pihak lelaki untuk menyuntik bunga di taman. Jadi bunga pun dah ada di depan. Cuma untuk pertunangan ini di antara Nur Azila binti Haji Sajali dengan Ainul Aisyah Bandi bin Zulkifli. Betul lah Yahya dia. Jadi kalau tak ada lelaki pun tak boleh juga. Yang kedua kita nak tanya juga lah untuk apa yang dibincangkan sebelum ni, iaitu tempoh pertunangannya selama setahun hidup. Ada yang maklum lah kalau lebih awal, alhamdulillah ada yang cepatkan urusannya. Kalau ada khusus dah boleh kita percepatkan, ada. Tapi untuk itulah, untuk mas kahwin, untuk antaran tu tu yang kita nak bincangkan jugalah. Kalau boleh di sini ya, boleh. Pakcik yang ada untuk majlis nanti macam mana, berapa jumlahnya ni untuk adakan majlis. Adakah akan bincang selepas ini atau boleh bincang sekarang? Saya tak ada apa-apa perkara yang akan berlaku. Contohnya lah, kita pun tak ingin lah. Kita harapkan perkara ini selesai dan majlis lagi jalan lancar. Yang tu saya salam pada pakcik ni. Ini kereta JRB Ariel. Okey. Dan itulah dah dibincangkan katanya untuk mas kahwin, hantaran ada, dan tempoh pertunangan diikat selama 1 tahun hiduplah. Dan tarikh akad nikahnya nanti akan ditetapkan kemudian. Selesai proses khusus, khusus. Okey, jadi saya dengan ini meneruskan majlis. Kita menjemput daripada lelaki untuk menyarukan cincin. Mana kameraman? Boleh
gambar apa? Ambil gambar di depan. Ambil gambar aku ni. Sini. Ambil gambar. Ni maknya. Ni maknya. Ambil yang tengah-tengah sikit. Oh. Ambil. Ambil tu. Sama tak boleh. Boleh. Geram ni. Satu. Dalam tindakan sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh macam ni. Ya, Alhamdulillah bagi memberkati majlis pada petang ini, sama-sama kita ambilkan doa yang akan baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiramil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, semua segala barakah curahkanlah rahmat-Mu atas suratan ikatan cinta ini dan bimbinglah kedua insan saudara kami ini dalam masa pertunangannya. Semoga mereka mencari kehendak-Mu dengan hati yang tulus ikhlas, diikat dengan kebaikan-Mu yang berlimpah. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang datangnya segala mahabbah wa rahmah, kerana ihsan-Mu, dua pasangan muda ini dapat saling bertemu di atas parak dan tarik-Mu. Kami memohon, ya Allah, kuatkanlah mereka dengan berkat-Mu yang melimpah. Semoga dalam masa pertunangan suci ini, mereka kian hari kian saling berhargai, menilai dengan iman dan saling mengasihi dengan ketakwaan, tunduk dan patuh menghargai keridaan-Mu. Moga hati mereka tenang dengan penuh keimanan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mendadah penuh pengharapan agar kedua-dua insan yang bertunang ini diikat dengan tali pertunangan dengan restu ayahanda dan bunda serta saudara mara, jiran tetangga dengan penuh pengharapan agar Engkau menggerakkan hati dan menyiapkan putera kami, iaitu Ainul Aisyah Bandi bin Zulkifli dan puteri kami Murazzilah binti Haji Sajadi untuk saling mencintai dan mengenal hati budi dan perasaan. Semoga mereka dapat membaiki kelemahan dan senantiasa memelihara iman dari sebarang godaan syaitan. Kami mohon padamu, ya Allah, sudilah kiranya kuatkan hati dan kasih yang bersemi ini, dapat mereka menjalani masa pertunangan dengan berpaksi kepada iman dalam segala hal sehingga diizinnya sampai pada gerbang perkahwinannya. Ya Allah, kami setia mau berlimpah bagi kami. Engkau anugerahkanlah hati mereka ini seperti Hawa kepada Adam sebagai penghibur dan berbagi suka-duka kehidupan sesuai dari pribadinya serta sepanjang hidupnya. Perkenankan doa kami ini dan berkatilah majlis ini
Semoga tercapai cita-cita mereka membangun keluarga yang bahagia, sumber kebahagiaan di dunia dan di jannah-Mu kekal abadi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan itu saya memohon maaf atas segala kekurangan semasa mengajarkan majlis ini. Selama ini ada tersalah kata, tersilap bahasa. Jadi kami menjemputlah pihak rombongan daripada lelaki untuk menjamu selera yang ada di luar dan diberi sesi berdoa bersama keluarga bersama dengan putrinya. Jadi silakan. Momen tak ada. Momen tak dibayar. Kerja momen. Ha? Tak lah, ini letak je saja. Anak-anak lah tu. Tapi Lela Saya ni ambil kunci ni. Tengok kunci dalam air please. nak pegang lah. Saya dah ambil kunci ni. Ya. Ambil kunci. Ambil. 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 Anak kunci. Ambil. Ayah nak mana? Apa nak baca tu? Anak hilang. Baca tu ambil. Baca dah ambil satu. Macam-macam. Gentar pelan sikit kan? Ya, orangnya mana? Adik dengan aku. Adik dengan aku. Ya. Atuk lama nak tengok adik ni. Ya, awak dah baca. Awak dah baca. Awak dah baca. Hello. Saya satu kali kat sini ke? Bocor. Ya, ya. Ya, apa? Ya. Ini pakcik dia. Salah. Ini pakcik dia. Ini pakcik dia. Sekali yang pusing. Tak. Tengok apa? Tengok cukup. Dania mana? Ambil gambar. Dania? Tengok cukup bawa. Dania mana?